Dia tubuh parti. Kemudian tak sampai setahun dia tak mampu dan dia gagal walaupun dia hebat. Dan akhirnya dia menyertai UMNO. Seorang lagi pemimpin yang tubuh parti agak dapat bertahan lama tapi berkubur juga, yaitu Allahyarham Kasim Ahmad, bekas Presiden Parti Sosialis Melayu. Ini orang hebat semua ni. Kemudian berikutannya kita tengok selepas itu sejarah terus berulang. UMNO sekali lagi pecah apabila parti UMNO haram dan Tengku Razali itu bersemangat 46 yang disertai oleh orang-orang kuat, beberapa orang menteri, bukan main-main, bukan calon-calon, dan mereka-mereka yang berada, yang melimpah ruah dia punya keberadaannya, tetapi semangat 46 bertahan. Pertama pilihan raya ke-90 bertanding tak berjaya, bertanding 95 juga tak berjaya, akhirnya dibubar dan sebahagian ahli kembali pada UMNO. Kemudian berikutnya kita lihat krisis yang berlaku lagi dalam UMNO apabila Anwar Ibrahim dipecah oleh itu kerana perbuatan luar tabi'inya. Walaupun dia pun dipenjara, tapi penyokong-penyokongnya yang menggunakan naratif perjuangan reformasi menubuh PKR. Dan PKR terus didayungi oleh pengikut taksubnya, tetapi mengambil masa yang cukup lama juga untuk berjaya. Hampir 20 tahun baru dapat menawar negeri sana. Dan PKR sudah berusia 27 tahun. Kemudian itu pun PKR belum lagi berjaya sepenuhnya. Hanya sekadar dapat merampas negeri Selangor, kemudian negeri Sembilan atas nama gabungan, dan Presiden PKR Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri atas dasar gabungan. Kerana selepas Pilihan Raya 15 berlaku hang government, iaitu tak ada parti yang mempunyai cukup numbers, jumlah separuh daripada 222 untuk menubuh kerajaan. Pasalah parti-parti politik ini bergabung dan Anwar dapat peluang menjadi Perdana Menteri. Kemudian dalam UMNO ni tak habis-habis dia punya pergolakan. Akhir sekali banyaklah juga peristiwa selepas itu berlaku apabila Tun Mahathir berhenti diganti oleh Pak Dah. 6 tahun Pak Allah Palah jadi Perdana Menteri, Tun Mahathir tak puas hati, dia keluar daripada parti. Kemudian kembali pada parti UMNO semula, diberi pada Najib menjadi Perdana Menteri dan Presiden. Timbul pula isu YMDB, keluar pula Tun Mahathir Mohamad, tubuh parti Bersatu. Ingat tak? Bekerjasama pula dengan PH. Dan akhir sekali Tun Mahathir yang tubuh Bersatu juga dipecah daripada Bersatu, tubuh parti Pejuang. Kemudian lahir GTA Pilihan Raya ke-15. Begitu berkecamuk politik Melayu kita, punya berkecamuk. Dan kita pula putera ni tidak lahir daripada mana-mana krisis, daripada mana-mana tulang rusuk parti yang sedia ada. Kita lah satu-satu parti yang lahir daripada roh semangat perjuangan pertumbuhan bukan kerajaan, iaitu NGO Perkasa. Setelah Perkasa diwujudkan dan masuk tahun ke-8 ke-9, saya lupa, ada resolusi daripada Perhimpunan Agung Perkasa pada waktu itu 2 tahun berturut-turut mendesak supaya Perkasa ditukar menjadi parti politik. Kerana apa? Kerana pada waktu itu ramai ahli Perkasa adalah orang-orang UMNO yang masih lagi tidak perhati dengan UMNO dan nak pada parti alternatif. Setelah berbincang, kita buat keputusan Perkasa mesti terus dikekalkan sebagai sebuah NGO, maka sebuah parti baru ditubuh. Inilah dia putera ni.
Kita mohon hampir dekat setahun permohonan kita tidak diluluskan, gagal kelulusan. Maka kita bawa ke mahkamah, memohon sewakan kehakiman. Akhir sekali kita berjaya dapat sijil pada 8 Mei tahun 2019. Iaitu 3 hari beza dengan 11 Mei tarikh kelahiran UMNO. Kebetulan. Dan banyak juga yang orang tak tahu, perlembagaan Parti Putera ini hampir 100% sama dengan perlembagaan UMNO. Struktur organisasinya, bentuk cawangan dan bahagian, persidangan agungnya sama dengan UMNO. Tak ada beza sikit pun. Sebab apa? Sebab niat Penubuhan Putera pada waktu itu ialah nak menjadi parti alternatif kepada UMNO. Yang lahir daripada kalangan orang-orang UMNO sendiri yang tak puas hati dengan UMNO pada waktu itu. Itu sejarah Putera. Maka sebab itu ramai pada awalnya yang menduduki jawatan dalam pimpinan Putera tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, ramai di kalangan tokoh-tokoh UMNO. Saya baru sedar kemudian selepas itu, mereka ni hanya menjadikan Putera ni sebagai yang kata stesen sementara. Stesen sementara untuk menanti peluang yang baik, maka mereka akan tinggal Putera. Maka Putera ni dijadikan orang kata wadah sementara. Walau bagaimanapun ada yang menyertai Putera dengan betul-betul ikhlas, betul-betul mau pada perjuangan Melayu Turing, memperjuangkan agenda agama bangsa dan negara. Ini ahli kota ni dengan cara yang tegas, yang telus. Dan mereka-mereka inilah yang akhirnya tinggal dalam Putera sampai sekarang. Setelah 7 tahun kita berjuang dengan penuh derita, tanpa apa-apa bantuan dan sumbangan daripada mana-mana pihak. Saya nak nyatakan kebutuhan kepada tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara lah, sepanjang kita tumbuh Putera, kita tidak menerima apa-apa imbuhan kewangan daripada mana-mana pihak. Saya malas sebut nama. Tun Dr. Mahathir Mohamad, sesudah dia selesai pilihan raya ke-15, dia menubuhkan pejuang dengan anaknya Mukhlis. Akhir sekali tumbuh GTA, semua bersatu dalam GTA, termasuk Putera dalam pilihan raya ke-15. Walaupun kita belum bersedia, kita terperangkap dengan COVID, kemudian pilihan raya Melaka, Johor, kita belum bersedia langsung. Masuklah juga pilihan raya 2-3 tempat. Lepas tu dengan GTA, yang kita harap bila bersama dengan GTA kita akan dapat kekuatan. Setidak-tidaknya dari segi keuangan pun tidak menjadi kenyataan. Dan Tun Mahathir sendiri pula keluar daripada pejuang, daripada parti anak dia atas sebab tertentu dan menyertai ahli Putera. Dan sekarang ini Tun Mahathir masih menjadi ahli Putera. Dalam rekod dia belum keluar. Saya tanya macam mana Tun Karyanto ni. Tun duk cakap Tun tak nak berparti, nak cakap tak agenda Melayu, gitu gini. Tapi macam mana dengan karya? Ada kita biarkan situ kan? Sampai sekarang. Jadi tuan-tuan saudara-saudari, panjanglah cerita Putera ni. Dalam tempoh 7 tahun walaupun masa singkat, tapi penuh dengan nostalgia, penuh dengan pengalaman-pengalaman yang telah saya lalui. Apatah lagi kita sebagai parti yang tidak mempunyai apa-apa, betul-betul kita hidup dengan ahli yuran, daripada yuran dan ahli-ahli, dan sumbangan editi tiap bulan RM50, RM100, itu sahaja. Dan bayaran sewa pejabat ditanggung oleh pencen Datuk Ibrahim Ali. Itu saja. Itu saja. Tapi orang berharap
Orang berhayat nak memetik buah daripada putera, tetapi orang tidak buat korban untuk perjuangan parti putera. Orang hanya banyak mengulas, termasuk ahli kita. Dia tidak tahu kepenatan kita. Mereka tidak tahu bagaimana nak urus sebuah organisasi parti politik yang seperti putera yang kita sama-sama pikul sekarang ini. Tidak senang, tidak mudah. Tidak senang dan tidak mudah untuk kita mengharungi pengalaman ini. Ada orang muda boleh tiada, macam-macam mengata kita, gitulah, beginilah, nak mengajar itulah, nak mengajar inilah, tapi sumbangan tak ada. Saya sendiri nak memastikan perjalanan musyawarah berlangsung tiap-tiap bulan. Mereka yang dipilih menunjukkan komitmen pun satu cabaran. Tetapi sampai hari ini kita tunggu putera 7 tahun. Dasar kita mesti mengadakan musyawarah ADT sebulan sekali selama 7 tahun. Sebulan pun tidak pernah kita cuai. Tiap-tiap bulan 12 kali setahun, 7 tahun kita mengadakan musyawarah ahli dewan tertinggi, termasuk jumlah musyawarah biro politik dan lain-lain. Dan alhamdulillah kita terus berkembang, dan sehingga hari ini kita punya keahlian sekitar 40,000. Tidak banyak, tetapi lebih daripada mencukupi. Sebab kita dah tetap dasar, selepas ada ahli parti putera masuk keluar mengharapkan sesuatu, maka sudah tiba masanya kita memproses keahlian berdasarkan pada minat, komitmen dan kualiti. Kita bukan pergi pada kuantiti, tapi kita nak tekankan iaitu kualiti. Iaitu kita perlukan keahlian hanya memenuhi syarat saja untuk diwujudkan cawangan ataupun bahagian. Selebih pada itu kalau ada tak apa, kalau tak ada pun tak apa. Sebab jumlah ahli yang sedikit tapi cukup syarat, lebih mudah kita mengendalikan sesebuah organisasi secara besar. Dan inilah putera 40,000 ahli, dan kita harap bahagian yang kita dah ada 64 daripada 129 yang diizin oleh ROS kita tubuh dapat kita berkembangkan lagi, insyaAllah 7 tahun dengan penuh, orang kata, nostalgia, suka duka. Apatah lagi saya sebagai pengasas, sebagai presiden, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Berat segala-galanya untuk nak menentukan bahawa putera ini tetap dapat berdiri gagah. Kalau tidak sehebat dengan parti-parti lain pun, tapi terampung di persada politik negara. Dan hari ini sudah jelas, setidak-tidaknya orang ramai, rakyat sudah mula mengenali putera, dan nama putera disebut di sana di kata-kata tepat. Hanya ibarat kata menunggu telur menetas saja. When the ice is broken, insyaAllah putera akan menjadi hebat. Apa maksud ice brokennya? Tunggu masa saja. Bila masa? Kita masuk pilihan raya di Melaka, di Johor. Baru ni pilihan raya umum ke-15. Selepas COVID, kita tidak berjaya. But once kita break the ice, sekali yang kita dapat menghantar wakil ke Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri, sekali saja kita dapat berjaya, insyaAllah putera akan bangkit seterusnya, dan putera akan berkembang sebagai sebuah parti politik terpenting dalam politik negara kita, insyaAllah. Saya yakin. Dan alhamdulillah, dulu banyak orang bertanya, lalu dalam edisi kita ada yang tanya, macam mana putera ni? Takkanlah kita solo, takkanlah kita berseorangan. Kali dah ada blok apa ni, PH, ada BN, ada BN, macam mana kita ni? Saya buat bersahaja saja. Saya buat dono. Sebab apa? Sebab saya nak biarkan benda ni berlaku, untuk saya nak lihat berapa ramai tinggal dalam putera nanti. Apabila parti ini tidak ada apa-apa, kita tak nak. Saya nak beritahu contoh yang paling klasik, ialah parti Bersatu. Bersatu ditubuh secara kilat.
Tapi benar kerana pakatan. Kerana yang menubuhnya ialah Tun Mahathir, Tan Sri Mahyudin Yassin, beberapa pemimpin besar yang lain. Tubuh dengan kilat di atas krisis politik sedang berlaku dalam negara, terutamanya isu 1MDB yang melibatkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Maka dia buat pakatan, bersatu buat pakatan dengan PH. Saya tak ambil bahagian, saya undur diri, saya tak nak jadi ahli bersatu. Bila saya tengok bersatu jadi gabungan PH, ada DAP di dalam, walau Tun Mahathir pujuk saya kata no. Saya seoranglah yang konsisten menolak DAP dulu, kini dan selamanya. Sebab saya bukan hipokrit, saya bukan munafik, saya tidak mengambil pilihan politik mengikut kepentingan politik semasa. Hari ini menentang DAP, besok bekerjasama dengan DAP. Lusa menentang DAP, lepas tu berpeluk balik dengan DAP. Semuanya macam tu saya tengok. Agenda Melayu ni kepada setengah pemimpin, bila dia hilang jawatan dalam parti, hilang jawatan dalam kerajaan, nak bangkit balik, nak hidup balik, maka naratif agendanya ialah memperjuangkan Melayu. Agenda Melayu, agenda Melayu. Bila ada kuasa, tak tahu mana Melayu pergi. Jadi saya mengambil pendekatan tetap dengan pendirian walaupun hidup macam budak dalam batu. Seorang-seorang membawa diri. Saya bertanding bebas, belum tubuh putera. Seorang-seorang diri di Kelantan. Seorang-seorang diri saya. Tak ada siapa bantu pun. Termasuk sahabat-sahabat yang karib, yang rapat, tak ada siapa bantu. Tapi saya terus istiqamah. Saya tetap dengan pendirian. Saya menyerahkan kepada Allah SWT. Selagi mana kita jujur dan ikhlas. Saya sendiri tak fikir macam mana selepas dipecat daripada Ketua UMNO bahagian Parlimen, saya mengambil pendekatan yang keras, yang tegas. Tiba-tiba parti PAS bagi saya bertanding atas tiket PAS tanpa menjadi ahli PAS tadi. This is not something small. Sebab saya satu-satunya bertanding atas tiket PAS tanpa menjadi ahli PAS. Dan saya menang besar tahun 2008. Yang menyebabkan lepas itu saya tumbuh perkasa, dan perkasa menjadi hebat kerana saya menjadi ahli parlimen pada waktu itu. Saya tumbuh putera saya sudah tidak lagi menjadi ahli parlimen. Biasa. Sebab itu kita tengok muda sekarang ini ada tepat sikit lah. Sebab Syed Saddiq menang, kemudian satu Dor Amira yang sekarang menjadi Presiden Muda menang. Aduh je tu. Tapi kan wakil rakyat. Kita terbantuk di situ. Saya dapat jadi wakil rakyat atas tiket PAS walaupun tanpa menjadi ahli PAS. It is not easy. Itu kan Allah Ta'ala. Sebab semua itu Allah Ta'ala yang merancang. Kita berusaha, Allah Ta'ala yang tentukan. Sama juga dengan putera ni. Biarlah pada mereka yang tak yakin dengan putera ni. Saya langsung tak menjadi masalah ni. Nak pergi, nak datang, mana lekeh pada parti sendiri. Whatever it is lah, saya tak kisah. Sebab the time will come. Sebab segala-galanya di tangan Allah SWT, betul tidak? Betul. Sebab itu kita tengok sekarang ni, mula-mula dulu orang tak pandang. Tapi dalam masa beberapa bulan kebelakangan ini, banyaklah parti-parti politik cuba berhubung dan berhubung dengan kita. Saya tak malu, ya. Saya tak malu. UMNO ni itu sibuk dengan rumah bangsa, musyawarah nasional, tanya susah agung ni. Surat, hari-hari hantar surat jemput kita. Tapi kita tak pergi. Kita tak layan. Walaupun mereka parti besar, mereka telefon, pujuk, no way. Sebab saya bukan percaya ke nasib masa depan bangsa kita ni terletak betul kepada kepimpinan. Tapi kalau tahu kepimpinan itu tak bersih, ada maksiat dan sebagainya, kita dah tahu Allah Ta'ala tak akan beri restunya, tak ada berkatnya. So saya tak pergi, saya tak ambil bahagian. Bahkan ada pula ajak kita bila nak menyertai itu, nak menyertai ini. Jadi tuan-tuan pun dah tahu, bulan lepas barulah terbuka hati kita. Saya telah buat putusan bicara dalam biro politik. Kita sudah mohon menyertai Perikatan Nasional.
Dan dalam bulan ini saya rasa ada PN akan mengadakan mesyuarat dan saya diberitahu insyaAllah kita akan diterima. InsyaAllah. Jadi seluruh cuma yang akhir sekali yang menang nanti, yang win the race nanti ialah orang yang passion, orang yang sabar. Kita bukan tak tahu semua dalam hidup ni, meniaga ke, berjuang ke, apa jua karier, the winner is orang yang sabar. Passion is the winner. Sabar. Sabar. Dan tak tambah-tambah dengan kemeluk yang ada sekarang ini, hanya memerlukan kesabaran dan kebijaksanaan membuat keputusan. Dulu payah nak jadi wakil rakyat. Zaman AMNO kuat dulu. Berpuluh tahun nak jadi calon tak boleh. Sekarang ni orang masuk parti politik baru-baru ni, tiba-tiba jadi wakil rakyat dalam PKR, dalam bersatu. Ada setengah-setengah tu tak fikir jadi calon. Even wakil rakyat PAS pun baru ni menang besar 50 orang lebih. Sebenarnya 30 orang tu terkejut dia menang. Sebab dia tak fikir dia boleh menang. So kita mau menjadi ahli PN dan sebelum ini kita bersama dengan Ikatan Prihatin Rakyat yang diasas oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang terdiri pada parti-parti yang di luar daripada PN, yang luar daripada PS jauh sekali Madani ini. 12 buah parti politik. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan 27 hari bulan Jun, bulan depan 27 akan berlangsung konvensyen Ikatan Perpaduan Rakyat dengan dijangkakan 2,000 perwakilan akan hadir. Setiap parti akan menghantar delegasi seramai 150 orang. Betul-betul kena bersedia. 150 orang kena hadir. Jadi AJK sayap-sayap kalau cantik tarikh 27 hari bulan Jun, jangan ke mana-mana. Jangan ke mana-mana. Jadi tak apa. Satu lagi yang saya nak sebut, sekarang ni nampak tak kalut dalam Putra ni. Tak ada dah bubuk-bubuk jawatan sangat. Bila kita ada presiden agung, kita main nama-nama begitu je. Semua terpilih. Sebab apa? Sebab belum ada imbuhan lagi. Once Putra ada wakil rakyat, dah ada wakil dalam majlis daerah, ada sana, ada sini, mudah dapat waktu itu. Bergasak bubuk jawatan itu. Seperti parti kita lihat, belum ada apa-apa, belum gasak lagi. Bila dah pokok dah berbuah, masing-masing bubuk kalah nanti. Pokok belum berbuah, nak siram air pun tak ada. Nak tolong letak baja pun tak ada. Itulah budaya itu. Tapi tak apalah, saya cerita lebih kurang ni sebagai orang kata bekalan kefahaman dalam kita menuju perjalanan. Bagaimana pepatah Cina kata, langkah pertama untuk melangkah 1 juta ke hadapan, InsyaAllah. Jadi pilihan raya pun tak lama lagi akan berlangsung. Isu pun makin banyak, saya tak sebut tadi. Isu pun bertimbul-timbul isu. Dan saya jangka pilihan raya Negeri Sembilan akibat ada krisis politik, Melaka dengan Johor dah cukup edah. Mungkin 3 negeri ini akan berlangsung pilihan raya tidak lama lagi. So sama ada waktu berlangsung pilihan raya ini kita anggota PN atau tidak, kita akan tengok nanti. Dan adakah kita mempunyai peluang untuk dapat kursi, tak tahu lagi. Kalau kita boleh dapat 1 kursi DUN bertanding di Negeri Sembilan, 1 DUN di Melaka ke, 1 DUN di Johor ke, kita akan bertanding. Tak semestinya nak tempatan, kita boleh import, kita boleh letak siapa saja jadi calon. Kita dah putus dalam majlis tertinggi mesyuarat baru-baru ini, calon-calon yang kita akan kemukakan melalui Perikatan Nasional nanti. Kalau kita diberi peluang, mereka-mereka yang aktif dengan Putra, mereka yang saya tengok sebagai presiden ada sumbangan yang serius kepada parti. Bukan sahaja dari segi kehadiran mesyuarat, tetapi sumbangan kepada parti. Mesti saya meyakini saya sebagai presiden, sebab benda yang tak banyak, maka kita kena beri pada mereka yang berhak. Dulu orang kira berdasar pada jawatan parti. Orang yang punya jawatan parti mestilah mendapat keistimewaan terlebih dahulu. Kepimpinan saya dalam Putra tak ada. Ahli biasa tanpa parti pun
boleh mendapat peluang kalau dia aktif dan dia tunjuk prestasi, dia berkorban, dia bersungguh-sungguh. Sebab dalam Putera tidak ada kepimpinan selebriti. Faham tak selebriti? Tidak ada kepimpinan yang macam artis lah. Macam apa ni? Selebriti. Bila ada majlis nak duduk depan, dalam politik macam itulah. Bila mari pemimpin dia nak bergambar, dia duduk kat depan. Bila mari pilihan raya nak jadi calon, bila dia jawab tak kosong dia nak, ini pemimpin selebriti. I want a fighter. Saya panggil, baru ni saya tengok Zohran Mahdani menang sebagai Mayor New York, orang Islam, bertanding di tengah-tengah kaum Yahudi, boleh menang. Dan terbaru kita tengok pilihan raya di India, di 5 buah negeri. Yang paling menarik ialah Tamil Nadu. Bagaimana Vijay seorang pelakon boleh menang dengan besar menghadapi pilihan raya. All this is experience. Kena belajar, kena tengok ilmu ini, macam mana mereka boleh berjaya. Jadi sebab itu kita dalam Putera macam itu juga asli. Jadi itulah yang saya nak sebut. Dan akhir sekali, kita dah masuk isu, saya tak nak panjang. Banyaklah isu-isu yang patut saya ulas, tapi yang pertama yang saya paling geram sekali, sejak lagi lepas kita potong polo kuning, maka selepas isu nanti, untuk nanti saya nak buat rakaman dengan jinggu sikit. Saya nak baluk apa ni, dia dah penat dah baluk Anwar ni, dah penat dah, penat sangat-sangat dah. Tapi yang saya paling geram sekali hari ini, saya paling geram betul, Wakil Rakyat Cina DP. Apa nama MP lah? Dah yang baru ni yang dia sebut. Apa dia? Dia bekas. Bukan Roni Liu. Bukan MP. Di mana? Itu sudah Tepung Badu DP. Yang dia hari ni dia keluar statement. Dia minta, dia kata peternak babi boleh bawa kes ternak babi ni di bawah semakan kehakiman. Roni Liu. Roni Liu. Bukan. Dia dah benar. Dia tak? Saya suka Roni Roni tu. Apa dia? Dia dah mengimpit Parti Sarawak. Dia dah kena pecat daripada DP. Dia dah mengimpit Parti Sarawak. Tetapi tak apalah, tapi apa pun saya nak sebut sekarang ni, apa ni, daulat raja-raja kita ni dah hilang ya. Dah tak ada daulat. Kita pun boleh dipermain-mainkan, boleh dipersedar-sedarkan oleh siapa? Oleh Perdana Menteri sendiri. Perdana Menteri dah tahu Sultan Selangor dah bertitah tidak ada ladang babi di Selangor. Yang Anwar Ibrahim ni, Perdana Menteri ni, akibat tekanan DAP, boleh mau mengadap tuanku, bawa Menteri Besar cuba nak pujuk agar tuanku terima cadangan ladang ternak babi ni. Cuba nak buat pak yang jauh dengan cara teknologi dan sebagainya. Kemudian tuan keluar statement lagi, no, muktamad. Maknanya langkah Anwar ni langkah yang tidak menghormati daulat raja. Cuba tengok bagaimana orang Thailand hormat raja Thailand. Macam mana? Nyusul, cium kaki. Siapa yang menderhaka kepada Sultan Thailand, raja Thailand, tak ada berjaga, tiba-tiba hilangnya. Bunuh. Tak tahu mana pergi hilangnya. Tak jumpa. Kita di sini raja kita dipermain-mainkan. Dan kalau raja kita dipermain-mainkan, saya secara peribadi, saya juga terasa sebagai orang Melayu dipermain-mainkan. Dan kita tidak boleh berdiam diri. Ini yang dikatakan perjuangan. Bukan nak merebut kursi untuk tanding pilihan raya, tapi mempertahankan daulat raja, mempertahankan maruah bangsa kita. Sebab itu saya sebut dalam kenyataan, Putera ni bukan sahaja menggiat kuasa, tapi Putera adalah parti yang mewakili perjuangan orang-orang lain, terutamanya dalam konteks agama, bangsa dan negara. Ini yang kita hilang. Sebab itu akhir sekali, Tun Mahathir buat pernyataan semalam. Saya sedih, saya gagal menyatu padu ke orang lain. Saya dah habis masa 2 tahun setengah. Saya punya pendapat begini, agak berbeza sedikit dengan Tun. Saya berpendapat yang berpecah belah
Melayu ni ialah pemimpin-pemimpin parti politik. Orang Melayu di peringkat bawah tak pernah berpecah belah pun. Keputusan pilihan raya ke-15, PAH menang besar, Bersatu menang. UMNO pun hampir tinggal 26 kursi berapa dah. Berarti orang Melayu sudah bersatu. Yang menjadi masalah dalam Melayu sekarang ni apa dia? Teka. Tahu dia apa? Ialah masalah kepimpinan. Orang Melayu kehilangan pemimpin yang jujur, yang amanah, yang ikhlas, yang tidak hipokrit, yang tidak munafik, yang meletakkan tanggungjawab kepimpinan itu ialah seperti tanggungjawab Allah SWT. Ini yang kita menghadapi masalah kan. Di peringkat ekonomi, kalau pun ada masalah, kau salah hidup, betul tidak? Nak cari makan, dia tak pernah berpecah belah pun. Yang menjadi masalah ialah kepimpinan. Selagi mana orang-orang Melayu tidak memilih pemimpin yang konsisten, yang ada prinsip dan tegas, selagi itu kita bermasalah. Bukan masalah perpaduan. Saya tak tengok perpaduan sebagai satu masalah. Sebab bila pemimpin itu jujur dan ikhlas, amanah dan sebagainya, dan orang tengok dia ni pemimpin tidak ada kepentingan sangatlah, tak rasuah, akhlak pun bagus, moral pun bagus, semua ni bagus. Percaya tak? Orang akan bersatu dengan sendiri. Betul tidak? So the unity will emerge by itself. Unity akan berlaku tanpa kita suruh pun. Sebab orang dah puas hati. Bila orang dah puas hati, semua dah makmur, semua gembira, semua okey. Jadi apa lagi nak berkelahi? Ingat tinggi dia bersatu. Tapi kalau kita cakap marilah bersatu, tapi pemimpin rasuah tak ada gunakan kuasa, tak ada akhlak, tak ada bermoral, cakap tak semua fikir, macam-macam lah. Cakap lah, ianya tidak akan berlaku apa yang kita harapkan. Natijah untuk melihat bangsa kita selamat. Jadi putera ini, akhir sekali saya nak katakan, kita bukan parti menang sorak kamu terkadai, Datuk Asrama. Biar kita kalah, biar kita kecil, biar kita lemah, biar kita nyamuk, biar orang hina, biar orang pelekeh, katalah apa saya pada putera. Tapi putera bukan parti yang menang sorak kamu terkadai. Putera ada marwah, putera ada jati diri, putera nak berada di sisi Allah SWT, iaitu keredaan yang diredai oleh Allah SWT. Betul tidak? InsyaAllah. Itu saja. Terima kasih banyak. Dan saya ucap terima kasih kepada semua pimpinan putera yang hadir, dan kita terus sama-sama berjuang. Patah tumbuh tidak berganti. Saya pun bukanlah selama-lamanya, tidak. Saya nak tunggu harap-harap badan sihat, mari pilihan raya ke-16 kita dapat bertanding 2, 3, 4, 5 kursi ke-18 dah. Ada yang menang 2, 3 orang, maka saya nak serahkan putera daripada mereka-mereka ini untuk meneruskan perjuangan. Saya tidak boleh menukar lagi. Dan saya nak bagi, terutama ini kepada anak-anak muda. Saya bergantung harap kepada Susah Agung, Saudara Nasrul Ali Hassan, Syahrul Ketua Penangan, Syahrizal ADT, mana Syahdin, Zadi Syahra, anak-anak muda ni yang umur 50 ke bawah. Ni Syed yang orang baru kita ni, Mekah Hadul. Jadi semua ni yang saya harap ni, Izwan, Ketua Bira kita, ini yang saya harap dapat mengisi kekosongan kepimpinan untuk melangkah, membawa putera ni melangkah ke abad yang lebih hebat pada masa akan datang. Terima kasih. Salah dan silap saya minta maaf. Mari sama-sama kita berjuang. InsyaAllah, ingatlah niat kita inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidup kita ni, hidup mati kita ni, solat kita ni ialah kerana Allah Ta'ala. Kalau kita berpegang pada prinsip ini, putera akan berkembang dan tidak akan runtuh, akan maju bangkit sebagaimana parti-parti yang pernah berjaya sebelum ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.